pelajar memasang lampu LED terus bersambung kepada kuasa bateri tanpa komponen penahan perintah. Apabila dia uji, LED mati berasap hitam. Apa punca dia boleh jadi macam tu? Sebab apa? Kita kena tengok keyword. Keyword dia adalah dia terus pasang bateri tanpa ada komponen penahan perintah. Okey. Dekat situ keyword dia. Ya, tak lain tak bukan arus elektrik tu yang terlalu besar mengalir laju. Sangat pantas menyebabkan bateri tu, okey, menyebabkan arus tu terus menyebabkan LED mati berasap sebab dia melintas dengan laju. Okey, boleh faham tak? Okey. Boleh faham? Okey. Senang saja kan? Dah nampak dah keyword dia. Keyword dekat sini adalah berkenaan dengan komponen penahan perintah. Tak ada benda tu akan menyebabkan lampu LED awak semua yang awak nak buat nanti tak menjadi. Kena ada. Kena ada komponen penahan perintah supaya arus tu berjalan dengan sebaiknya. Tak adalah laju sangat. Boleh? Okey. Tengok pula kepada soalan yang kedua. Ini adalah Zaki. Zaki ni, dia type draft atur cara. Jika switch ditekan, maka papan memainkan nada melodi. Zaki menekan switch fizikal berkali-kali. Kelilingnya sepi, tiada bunyi. Skrin mikro pengawal menyala dengan bagus. Cemerlanglah. Apakah analisis kerosakannya? Kena faham dekat sini. Sebab apa? Dia telah tekan berkali-kali. Tu keyword dia. Dia telah tekan berkali-kali. Tak lain tak bukan A jawapan dia. Komponen pembas buzzer tu, dia orang kata longgar ataupun rosak. Dia dah tekan banyak kali tapi dah tak ada function. Not working at all. So the answer is A lah. Boleh faham tak? Logiknya dekat situ lah. Tak ada benda yang berlainan daripada jawapan yang sebenar. Betul tak? Okay. Tengok dekat sini, soalan dibagi tahu kepada kita, sebuah kerusi itu direka dengan 4 kaki yang sangat halus, rapat ke tengah dan tapak tempat duduk yang yang melengkung licin. Apabila diduduki, kerusi mudah bergoyang dan terbalik. Prinsip manakah yang diabaikan? Kalau awak tengok dekat sini, menunjukkan dia tidak mempunyai satu keseimbangan. Betul tak kelas? Awak boleh faham tak? Kalau kita nak buat sesuatu produk, kita perlulah melihat kepada keseimbangan produk tu sendiri. Betul tak? Kena letak ada apa? Ada sama besar, betul tak? Kena ada luas tapak yang betul. Boleh, betul tak? Takkan awak nak reka kerusi yang tidak seimbang menyebabkan orang lain yang duduk tu boleh jatuh. Boleh fikir tak dekat situ? Senang tak? Okey, kita cuba tekan D. Betul lah anak-anak semua, pandai awak pilih jawapan. Ini yang kita mahukan. Di mana awak menunjukkan kefahaman, menunjukkan keyword dekat situ. Kalau keseimbangan, kalau melibatkan kepada sesuatu produk yang kita nak duduk, mesti memerlukan keseimbangan. Kena besarkan tapak. Betul tak? Okey, jadi betul lah apa yang awak tulis tu. Apa yang awak tekan tu kan? Okey, kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Mengapakah tulisan amaran selalunya diwarnakan hitam dengan latar belakang kuning? Cuba awak fikir, kenapa kalau awak pergi menaiki kenderaan, lepas tu awak tengok dekat tepi jalan, kenapa ada warna kuning dengan hitam macam tu? Cuba awak fikir. Supaya apa? Untuk kita nak tonjolkan perbezaan, betul tak kelas? Kan, betul tak? Okey, betul lah apa yang awak telah pilih tu jawapan. Teknik reka bentuk amaran visual pantas. Jadi bila orang tengok warna kuning tu kan, warna kuning tu kan terang juga kan. Jadi dengan adanya warna hitam juga diselangi dengan warna hitam, mata manusia kita ni akan menonjol, pop up pada warna berkenaan. Boleh tak? Betul tak? Dia selain warna kuning ada juga warna merah. Betul tak kelas? Itu yang cikgu nak bagi tahu kepada awak.
untuk reka bentuk dekat sini dia tak susah pun. Dia lebih kepada pemahaman dan juga observation awak. Apa itu observation? Observation tu adalah pemerhatian sekeliling anda. Okey? Boleh? Alright. Tengok dekat soalan ni pula. Reka bentuk cawan seramik dicipta tanpa sebarang tangkai pemegang. Apakah kesan logik kepada pengguna apabila air kopi yang mendidih dituang ke dalamnya? Mestilah kalau awak nak pergi, yelah kalau awak panaskan air kan. Lepas tu awak letak dalam cup, tapi cup tu tidak ada pemegang. Contoh, okey, cikgu ada pemegang. Okey, ni air yang cikgu buat, air kopi. Kalau contohlah kan, pemegang ni tak ada. Awak rasa cikgu nak pegang macam ni ke tak? Kalau air tu panas. Awak rasa cikgu boleh pegang tak kat sini? Tak boleh kan, betul tak? Jadi cikgu perlu pegang dekat sini. Sebab sini adalah apa sini? Plastik kan, betul tak? Sini plastik. Sini yang mengenakan haba. Kalau cikgu pegang sini, jatuh. Kalau jatuh, cikgu dah tak boleh minum air kopi cikgu buat tadilah. Boleh faham tak? Okey. Jadi mana satu yang perlu cikgu pilih? A, B, C dan D. D. Ush, betul lah. Pengguna akan melucur tangan ketika memegangnya kerana tidak ada bahagian penyejuk yang menebat pengaliran haba panas. Boleh faham tak dekat situ? Samalah dengan cikgu buat air kopi tadi. Mana kata kalau cikgu tekan kat sini, habis tangan saya warna merah. Boleh faham tak dekat situ? Jadi kita memerlukan pemegang supaya kita boleh pegang dekat sini air yang panas tu boleh hirup macam biasa. Gitu. Senang kan? Okey, cuba tengok dekat sini. Seorang murid sedang menggunakan pisau untuk memotong sosis daging ayam yang mentah. Tanpa mencuci sabun pisau tersebut, dia terus mengambil pisau yang sama lalu memotong buah tembikai sejuk untuk dimakan. Apakah ancaman biologi bahaya yang menanti? Awak rasa benda ni bagus ke? Benda ni tak elok juga kan. Jadi kena guna pisau yang sesuai untuk kita nak potong pula untuk buah tembikai kan. Mana kata kena ada dua pisau lah. Satu pisau untuk potong daging, satu pisau untuk potong buah-buahan. Okey? Betul lah jawapan dia ialah B. Sebab benda ni boleh menyebabkan keracunan makanan. Awak buat macam tu juga ke kat rumah? Kalau buat macam tu, cikgu mengharapkan anak-anak semua supaya tidak buat lagi lah. Sebab itulah kalau awak tengok pisau dekat rumah awak ada bermacam-macam bentuk. Betul tak? Jadi pernah tak awak tengok mak awak gunakan kepelbagaian pisau? Jadi mak awak mesti dah tahu perkara ni. Okey? Okey, betul tak? Jadi punca kematian keracunan pencemaran silang lah disebabkan oleh kita tak pandai nak handle pisau tu sendiri. Okey, boleh? Okey.